Janganlah senang-senang kena kelentong dengan konsultan, di mana kalau kau tubuh senian berhad, kau tak akan kena audit oleh LHDN. Bro, minggu lepas je ada aku punya seorang klien aku. Okay, dia bukan klien lagi lah kan, tapi dia klien orang lain. Dia datang dekat aku, dia bagi tahu yang dia kena audit dengan LHDN, dan LHDN pertikai. Dia senian berhad ni, dia dah buat audited report semua kan, dah submit macam biasa tiap-tiap tahun dia buat. Tetapi dia bagi tahu aku dia kena anggaran cukai yang baru tambahan bernilai jutaan ringgit. Di situ walaupun kau senian berhad dan auditor yang buatkan audit untuk syarikat kau, auditor world class, tax agent yang bertaraf world class, LHDN masih ada hak selama 7 tahun untuk cek kau punya penyata kewangan. Okey, ceritanya, kisah yang aku bagi tahu tadi, dia kena cukai anggaran yang baru 1 juta lebih kerana LHDN nampak yang bahawasanya perbelanjaan yang dia telah berbelanja sebelum ni tidak boleh tolak cukai. Sebenarnya bila cakap pasal perbelanjaan ataupun boleh tolak cukai ke tak boleh tolak cukai, sebenarnya itu adalah judgemental tau. Jadi nasihat aku kat dia, kau tengoklah ledger yang accountant kau dah buat sebelum ni. Apa dia tulis kat atas ledger tu, kau fight lah. Kau masih ada hak untuk fight. Kau masih boleh hantar lagi borang Q. Kalau kau dah terlambat, kau boleh hantar lagi borang N dan borang Q. Okay, kau ada right untuk pertahankan hak kau, tapi kenalah ada bukti yang kukuh yang mengatakan yang kau layak mendapat potongan cukai daripada perbelanjaan tersebut. Dapat info ni. Jadi janganlah senang kena lipat dengan konsultan yang kata senian berhad tak akan kena audit oleh LHDN.